majlis akhir kepada dua orang guru pelatih, guru praktikum, iaitu Cikgu Aziawati dan juga Cikgu Asma. Ya, betul ya? Dua-dua mereka akan menamatkan latihan mengajar praktikum di sekolah kita pada hari ini. Juga pesanan kepada anak-anak, khususnya kelas-kelas yang mereka masuk, yang mereka ajar. Di kesempatan ini saya mengambil ruang yang sangat terbatas secara peribadi bagi pihak rakan pentadbir, ketiga-tiga penolong kanan dan juga semua guru, kaki tangan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada bagi pihak seluruh murid-murid, semua murid-murid daripada prasekolah sehinggalah ke murid tahun 6. Berbagai ragam telah pun awak tunjukkan pada cikgu-cikgu ini. Pada 6 orang, 2 akan meninggalkan anda dan 4 orang lagi guru pelatih, cikgu-cikgu akan terus kekal berada di sini untuk satu tempoh sehingga minggu yang ke-12 nanti. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua. Okey, sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada cikgu guru pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Guru Besar Tuan Haji Azam Shah, guru-guru penolong kanan, guru-guru seterusnya, anak-anak murid SKTB yang cikgu kasih sekalian. First time baru cakap ni, nervous. Okey, jadi dengan peluang yang saya dapat pada pagi ini, hari terakhir di sekolah SK Taman Bersatu ini, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada semua warga SKTB, terutama sekali kepada pihak pentadbir yang sudi menerima kami ke SK Taman Bersatu ini walaupun hanya 4 minggu saja, tak lama pun. 4 minggu saja dan tak berapa memberi sumbangan sangat dalam sekolah ni. Tapi kami, saya dan Cikgu Aziz sangat-sangat bersyukur kerana dapat sekolah yang sejujurnya, kalau saya bagi tahu ni, sejujurnya kalau saya sembang dengan guru-guru praktikum yang sebelum ni, bila saya cakap, Asma, dapat sekolah mana? Kawan-kawan cakap, oh sekolah Taman Bersatu. Oh bagus-bagus sekolah tu. Walaupun jauh, walaupun nak datang sini 30 minit, tapi disebabkan sekolah yang disebut-sebut oleh guru-guru pelatih di IPG Kampus Ipoh, jadi orang kata penat tu, letih tu dia hilang. Okay, lagi-lagi bila dapat masuk kelas sekolah ni, budak-budak yang alhamdulillah yang bagi kerjasama, waktu saya observe, waktu saya perlukan bantuan, sama ada dari segi dari segala segilah bantuan. Okey, terutamanya kepada guru-guru juga. Saya ambil waktu kelas cikgu-cikgu ke. Okey, saya minta ampun dan minta maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah laku sepanjang saya berada di SK Taman Bersatu ini. Dan saya juga ingin memohon ampun maaf kepada anak-anak murid yang saya masuk mengajar ataupun yang saya tak masuk mengajar, yang saya relief. Dan macam harapan dari GB, nasihat ataupun pesanan terakhir lah daripada seorang guru kepada muridnya, yang setiap kali saya masuk relief, saya akan cakap benda ni. Apa dia? Apa dia? Sebagai murid kita kena menjaga, sekali lagi, kena menjaga adab. Okey, itu adalah pesanan yang saya rasa kalau awak bukan murid di SKTB pun, dekat mana-mana pun, itu je yang awak kena jaga sebagai seorang murid. Okey, dan kepada kelas-kelas yang saya mengajar juga, 2 Seroja dan
Nam Seroja, terima kasih. Terima kasih banyak bagi Sekejap ada. Terima kasih bagi satu pengalaman yang berharga kepada Ustazah. Saya mengajar pendidikan Islam pada 2 Seroja dengan 6 Seroja. Pengalaman yang saya takkan dapat ke mana-mana. Kepada 2 Seroja, Ustazah minta maaf. Ustazah selalu marah awak. Ustazah nak awak tahu yang Ustazah sayang awak. Ustazah marah sebab Ustazah marah sebab Ustazah apa ya, 2 Seroja? Sayang. Okey? Dah, saya tak boleh berucap lama-lama. Jadi banjir pentasnya. Okey, jadi sekadar itu saja. Saya minta maaf untuk kali terakhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Besar, barisan penolong pihak pentadbir, barisan guru-guru yang dihormati dan juga anak murid yang dikasihi sekalian. Okay, Alhamdulillah, saya tak sangka hari terakhir ni diberi kesempatan untuk berucap buat kali terakhir dekat atas pentas ni. Sebelum berucap lagi saya dah menitiskan air mata sebab rasa sebab awalnya saya cakap dekat diri saya yang saya akan tahan daripada nangis, tapi akhirnya tak mampu tahan juga. Okey, yang pertama sekali di kesempatan ni saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Tuan Guru Besar, barisan-barisan pentadbir kerana banyak memberi sokongan kepada kami, bantuan kepada kami, memudahkan segala urusan kami sepanjang kami menjalani praktikum 4 minggu dekat sekolah ni. Dan tak dilupakan juga buat guru pembimbing saya, Cikgu Mazni dan juga Cikgu Anwar kerana banyak memberi taklukir bagi pengalaman, kongsi idea, bagi pendapat, mengajar kami, memberi tunjuk ajar, bagi bimbingan. Segala ilmu yang diberikan tu kami rasa selama 4 minggu tak cukup untuk kami timba ilmu daripada cikgu-cikgu yang berpengalaman dekat sini. Buat barisan guru-guru di sebelah kanan dan kiri saya ucapkan juga terima kasih kerana banyak guru-guru yang membantu kami dari segala aspek, dari segi persiapan waktu kami observe, lepas tu masa-masa yang kami ambil daripada guru-guru. Banyaklah yang membantu kami dari segi penggunaan bilik akses, lepas tu penggunaan pusat sumber dan kemudahan-kemudahan dekat sekolah ni. Kami ucapkan jutaan terima kasih sangat-sangat kepada guru-guru. Tak dilupakan juga murid-murid yang berada di hadapan saya ni. Terima kasih kepada murid tahun 3 dan tahun 4 moral yang saya ajar. Banyak memberi kerjasama, banyak memberi impak kepada saya, pengalaman baru kepada saya. Walaupun ajar murid moral ni sikit, tak ramai, tapi dia memberikan makna yang mendalam dekat dalam hati saya. Lepas tu, saya juga di kesempatan ni, saya juga nak memohon maaf andai ada perbuatan saya, kata-kata saya yang tersinggungkan hati barisan pentadbir, guru-guru dan juga anak murid yang dikasihi sekalian. Dan untuk kelas yang saya relief, kelas yang saya masuk, saya minta maaf. Ada yang kelas saya marah, ada yang kelas saya bagi teguran. Dan ingatlah, marah tu tandanya sayang. Saya selalu cakap marah tu tandanya sayang dan juga marah tu adalah satu nasihat. Nasihat untuk kamu supaya kamu jadi lebih baik. Dan di kesempatan ni juga saya nak ucap, kalau diberi pilihan, kami, saya dan Cikgu Asma pilih untuk tak pergi daripada sekolah ni. Tapi untuk memenuhi tuntutan IPG, kami terpaksa pergi meninggalkan sekolah Taman Bersatu. Dan kami juga mohon maaf, dalam masa 4 minggu ni kami tak banyak memberikan sumbangan kepada sekolah kerana kami terlalu sibuk untuk mengejar penyeliaan dan sebagainya. Tapi dalam masa 4 minggu ni juga kami rasakan satu pengalaman yang bermakna untuk kami, yang mana saya sendiri rasa dah dekat dengan cikgu-cikgu dekat sini, rasa dekat dengan murid-murid dekat sini, yang menyebabkan saya rasa sebab bila hari ni hari terakhir yang saya kena tinggalkan sekolah Taman Bersatu.
Dan yang terakhir sekali, akhir kata daripada saya, yang paling pahit dalam kehidupan ni adalah perpisahan. Jadi yang baik tu datang daripada Allah dan yang buruk tu datang daripada saya sendiri. Saya mengharapkan doa daripada barisan pentadbir, guru-guru serta anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Doakan Allah memudahkan urusan kami di sekolah menengah nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas ucapan itu tadi. Akhir kata, selamat maju jaya dan semoga kenangan sepanjang berada di sini akan kekal dalam ingatan. Teruskanlah memberi inspirasi dan mendidik dengan penuh keikhlasan. Semoga cikgu-cikgu menjadi insan yang berjaya serta membawa kecemerlangan kepada dunia pendidikan negara.